Rumah banglo, sangat luas, sangat besar, banyak bilik, sangat cantik. Jom. Alright, selamat kembali ke DNA Channel. Hari ni kita berada di Gombak, Taman Bukit Lela. Alright, rumah ini dibina atas tanah berkeluasan 12,000 square feet, sekitar 12,000 square feet. Gerannya ada tiga, dia tiga tanah, tiga geran yang cantum jadi satu. So total keluasan dia 12,000 square feet plus. Alright, so rumah banglo, sangat luas, sangat besar, banyak bilik, sangat cantik. Jom. Oh, alamak awak ni. Okay, dia macam nak ikut kan. Alright. So ini porch dia. Okay, porch dia nampak macam tak luas tapi boleh muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mungkin. Maksimum 7 kereta boleh. Okay, kat depan ni pun dia agak sempit tapi kat dalam ni cukup lah 7 kereta kan. Rumah besar, bilik banyak dan dikelilingi kehijauan. Okay. Rumah ini dibina sekitar awal tahun 2000. Desainnya diinspirasikan daripada Bali, gabungan elemen kayu dan juga alam semula jadi. Banyak lagi elemen-elemen tu yang kita akan nampak di dalam rumah. Kita berada di garden dia bersama landscape with elements of wood and nature, diinspirasi daripada Balinese. Di sini kita ada water features juga. Dalam ni landscape dia dah cantik, tapi di luar pagar tu memang kehijauan semula jadilah. Di sini kita ada artificial. Boleh duduk. Kan? Santai. Ada ikan tak? Apa lah? Tak ada lah, tak ada ikan. Tak ada. Ikan tadi. Kucing ni ikut kita dari tadi. Jangan. Hidup. Alright. So rumah ni banyak gila OOTD spot. Kalau raya tu memang situ boleh tangkap gambar sebelah pokok, sebelah water features, dan dekat pondok kan. Sangat meriah, sangat cantik. Meow. Pus. Kan saya kata banyak OOTD spot. OOTD spot 1, OOTD spot sana 2, sana 3, sana 4, banyak sangat. Dia pun nak OOTD. Nampak ni, ada elemen-elemen kayu dari Bali. Right, di sini kita punya dining area, guest dining area lah. Kalau family punya dining area, dia ada lagi satu. Yang ni selalunya kalau tetamu datang, nak menjamu orang, kita duduk sini. Sebab dia bersebelahan juga dengan living area yang luas ni. Jom. This is a very spacious, very good gathering area. Bila raya, memang inilah tempat. Rasanya memang ini adalah tempat kumpul family dia orang bila raya. Okay, sebab OOTD spot kat luar banyak, kat dalam pun banyak juga. Okay, rumah ni fotogenik. Itu tadi yang kat luar tu sebenarnya video dia kat sini. See? Yang mana? Kayu juga. Nice. Okay, dekat bawah ni ada satu bilik guest bedroom. Cantik. Jom.
Right, selamat datang. Guest bedroom dia masih mengekalkan elemen kayu yang inspirasi dari Bali tu. Lagi terselah inspirasi Bali tu dekat dalam toilet dia. Jom. Tada! Dengan bathtub yang ada skylight. Macam seksi sikit. Monyet lah tapi tengok. Ditemani dengan itik-itik yang comel. Alright, di sini adalah dia punya kitchen, okay. Sangat luas, sangat besar. Di sini adalah dia punya main prep area. Lepas tu ni ada macam another, maybe boleh jadi breakfast nook. Okay, need some refurbishment, tapi kawasan tu ada. Okay, sini boleh jadikan breakfast nook. Okay, ni masak di sini, preparation semua sini. Ada island. Right, dekat situ kita ada maids punya quarters. Okay, maids punya quarters consists of dia punya laundry area, bilik tempat gosok dengan ada satu bilik air dan bilik maid. Jom, kita naik atas. Through the grand staircase. Let's go. Right. Kita berada di tingkat atas. Di tingkat atas ni ada sebuah family area. Okay. Cukup luas. Boleh. Sekarang ni ada macam mini gym sikit. Dan di sini dia tingkat atas ni ada 6 bilik. 6 bilik, 5 bilik air. Right. Bilik pertama ini menghadap-hadapan rumah. Ada attached bathroom juga. Okay. Ruang dia muatkan satu king bed. Sebelah sini ada sofa bed juga. Dan juga ada built-in wardrobe. Dan di sebelah sana tu adalah dia punya toilet. Right. Okay. Next, kita pergi ke bilik kedua. Bilik kedua ni juga menghadap-hadapan rumah. Okay. Bilik kedua ini pun mempunyai attached bathroomnya tersendiri. Okay. Hadapan rumah di sini muat katil queen sebenarnya, tapi because yang duduk ni orang bujang ataupun bilik ni sekarang ni tak ada duduk lah, tak ada orang duduk, so ada single bed sahaja. Dan ini dia punya attached bathroom. Nice. Seterusnya, bilik yang ketiga. Okay, bilik yang ketiga ini menghadap belakang rumah. Right, di sini dia letak queen bed satu, wardrobe built-in dan juga ada attached bathroom. Besar-besar bathroom dia, bedroom dia semua. Bilik keempat. Satu, dua, tiga. Keempat dan kelima. Bilik keempat dan kelima, dia kongsi satu bilik air. Tapi uniknya, dia ada buat satu dry area. Okay, sorry. Kita explain dulu. Sebab saya nak tengok yang unik je. Okay. Ini standard, boleh muat queen bed, tapi yang duduknya adalah anak perempuan. Jadi single bed sahaja yang diperlukan. Sufficient enough. Ada wardrobe di sini, ada study table ataupun dresser di sini. Okay. So uniknya toilet ni, walaupun dia jack and jill, okay, dia ada satu macam dry area, maybe untuk bersiap kat sini. Dan barulah masuk ke ruangan basah. Okay, toilet dan shower. So kat sini nak make up ke, nak bersiap, nak pergi sekolah kan, semua kat sini. Kongsi check engine dengan bilik yang nombor 5. Okay, ini yang bersambung, yang berkongsi toilet tadi dengan bilik nombor 4. Bilik nombor 5 ada queen size bed, wardrobe di sini, ada study table dan juga book rack. Cukup luas, tingkap menghadap belakang rumah. Jom. Okay, last but not least,
master bedroom. Jom. Master bedroom dia sangat luas. Rasa macam ada satu apartmen kat dalam ni. Okay. Dia terbahagi dengan beberapa ruang. Okay, di sudut kanan bilik, menghadap-hadapan rumah, dijadikan ruangan solat. Okay, di sini ruangan solat dia. Seterusnya, dia ada satu ruang, boleh dikatakan bilik juga. Bilik di dalam bilik. Okay, bilik ni sesuai untuk dijadikan office. Okay, dia bukan, it's not another room di luar bilik, di bahagian atas ni, tapi bilik ni di dalam master bedroom. Okay, ruangan ni boleh dijadikan office, home office. And this is the main bed area. And sebelah kiri bilik pula ada living room itself. Okay, this one menghadap belakang rumah. Ruangan living area di dalam bilik master bedroom ni akan menghadap belakang, dikelilingi kehijauan alam semula jadi. Memang hutan. Very relaxing. Right. Selain daripada ruang ni yang menghadap sini, kita ada satu lagi ruang. Lagi dua ruang tau. Kita tak pergi dalam master bedroom ni. Master bedroom ni pun memang satu apartment lah kira kan. Kita ada balcony. Balcony ni pun sangat nice. Silakan, cameraman. Alamak. Angin sepui-sepui kan. Pagi sejuk. Okay. Wih, golden hour. Golden hour. Jom. Okay, next. Lepas balcony apa semua. Tak master lah kalau tak ada master bedroom kan. Master bathroom kan. Jom. Kita kena lalui walk-in wardrobe dulu. Okay, this area. Walk-in wardrobe dia. Dan ke toilet. Hei. Berendam nak tengok luar tau. Lepas tu monyet ngendak kita. Tak siapa nak ngendak kau, Fik. Okay, kita ada bathtub, kita ada shower. Right? Menghadap nature juga. Right, selesai sudah kita punya house tour. Jadi rumah ini ditawarkan pada harga 3.5 million ringgit. Jika anda berminat, kontak number yang tertera di skrin. Dan jangan lupa like, komen dan share dan subscribe kepada channel kami untuk lihat semua video-video house tour yang kita akan buat dan telah buat. Right, see you next time. Bye.